Assalamualaikum. Nama Syafiq bin Arif Amali yang dihormati jadi pemimpin negeri. Ayah lah ni 466 hari ni. Ayah hidup lagi. Ni ayah awak. Ayah kat mana? Ayah kat dalam rumah ayah. Ayah dengan awak lah ni. Ni ayah tengah cakap dengan awak ni. Ayah ada cerita untuk awak. 2 hari ni ayah macam jet lag lah. Macam tak alright lah. Semalam ayah terlebih ubat rasanya. Ni baru ayah sedar lah. Sebab semalam ayah baru balik Mahkamah Syariah. Sebab ayah dapat surat hari Khamis. So hari Selasa ayah pergilah. Macam tu lah. Ayah dapat surat, ayah pun tak alright. Lepas tu ayah cakap Selasa lah pergi. Jadi hari Khamis saya dapat. Nanti awak tengok video yang ayah baru post. Tu hari Khamis. Time ayah cuti, ayah datang rumah taman, ayah baca surat tu apa semua. Rupanya surat tu sebulan yang lepas. Bukan 28 ayah bulan 11. Dia 28 ayah bulan 10. Jadi ayah pergi ke mahkamah lah semalam. Mahkamah Syariah lah ni Ahmad Syafiq. Ayah pergi, ayah masuk peluang. Kan ayah dah setahun lebih ayah tak ada dekat tengah-tengah peluang. Ayah duduk kat sepadan peluang. Sebab ayah tahu fitnah, ancaman, rebutan atas ayah banyak. Sebab itulah baru-baru ni bulan 9 ayah kena tangkap. Jadi ayah pergi Mahkamah Syariah. Sebab ayah baru dapat surat tu hari Khamis. Ayah pergi ni ayah dah cakap nanti kalau awak tengok video yang semalam tu kan, ayah datang mahkamah, jadi ayah tunjuk lah kan, ayah tak ada ini mahkamah tu semualah. Jadi ayah datang ke Mahkamah Syariah. Ayah tanya, ni saya baru dapat surat ni hari Khamis. Lepas tu dia pun tengok apa semua kan, ni sebulan yang lepas apa semua. Dia katalah surat tu kan. Saya cakap saya baru dapat hari Khamis. Dengan surat-surat yang lain lah saya baru dapat. Lepas tu tu sebab ayah datang ke mahkamah hari Selasa, sebab ayah baru dapat. Ayah prosedur semua ikut. Kemudian ayah tunggulah. Ayah tunggu. Ayah kan tak berapa sihat ya. Diorang tak peduli pun kau sihat ke tak sihat ke apa ke. Lepas tu ada dia punya pegawai mahkamah keluar. Dia kata ni semua dah selesai lah. Dah selesai. Maksudnya tuntutan cerai tu dah dilafazkan dengan hakam mahkamah. Ayah pun macam terkejut lah. Bila masa saya ni tak dapat, saya baru dapat surat hari Khamis. Saya tak tahu surat ni dah hantar 13.10. Dah tengok postmail apa semua. Saya cakap saya baru dapat ni hari Khamis. Saya tak tahu ni awak buka bila. Kalau awak baru buka ni 13.10 dah hantar. Jadi ayah pun macam ni semua dah selesai. Siapa lafazkan? Akam mahkamah. Dia kata mahkamah yang lafazkan apa semua. Jadi ayah baru dapat surat tu. Lepas tu ayah nampak nama untuk wakilkan ayah tu Tuan Fahrul Razi bin Salih. Macam tu lah nama dia. Dia dah lafazkan lah bagi pihak ayah lah. Macam tu lah, guna akam mahkamah. Tapi ayah tak buat kecoh, ayah tak terjun dari tingkat 1, ayah tak gantung diri, ayah tak buat benda yang Allah tu masih sayang ayah lagi lah. Macam tu lah. Tapi ayah tak terkejut sangat. Sebab malam sebelum ayah pergi mahkamah tu, ayah dapat recording. Ayah dapat recording yang buatkan ayah agak terperanjat malam tu lah. Sampai ayah solat istiqarah tak berhenti 3-4 kali lah, solat hajat apa semua. Sebab ayah tak nak mati elok. Ayah tahu Allah ada. Sebab kat situ dia nyatakan yang dah selesai. Macam tu lah. Jadi macam tu lah. Masalah tak sama lah. Sebab Alung pergi mahkamah, lepas tu baru ambil peguam, lawyer. Lepas tu Arif tak nak ceraikan. Terus pakai hakam punya lah. Maksudnya yang pakai hakam tu sebab Arif ada buat sesuatu dengan Alung. Macam tu lah Yang tengok macam artis tu kan, artis tu diorang tuntut cerai tu kira tutup fasa lah kan.
Jadi kat sini dia nyatakan apa ni, Imam Syafi'i, Allahu Akbar, Allah dah settle, betul tak? Janda dah, dia kata. Alhamdulillah dah settle, janda dah. Jadi ayah nak tunjuk ke tak, nantilah ayah tunjuk video tu lah. Janda dah, dan tinggal nanti ada duit baru nak settle case dekat Amsyar pula. Macam tu lah. Jadi ini sikit bukti yang ayah ada lah. Macam tu. Malam tu Allah dah tunjuk kat ayah. Tiba-tiba dia tunjuk kat ayah yang sebab ayah tak tahu apa-apa kan? Sebab ayah tak ada dapat panggilan telefon daripada mahkamah ke mana, peguam ke, Dora. Ayah tak ada dapat WhatsApp ke, chat ke, apa ke, email ke, tak ada. Ayah dapat surat pun hari Khamis. Wallahi, demi nama Allah, hari Khamis baru ayah dapat. Sebab tu hari Selasa ayah datang mahkamah. Ayah cakap, oh ni kan, ayah ni Quran nikah ayah. Quran nikah ayah ni yang ayah bawa di mana-mana, ayah sumpah ke Quran nikah ayah dapat hari Khamis yang lepas, hari ke 461 hari tak silap ayah. Ayah ada buat video, sejam lebih video tu. Ini Quran nikah ayah yang ayah bawa di mana-mana, panduan hidup ayah, yang ayah jaga diri ayah dan sampai ayah Allah ada. Jadi ayah pergi, ayah Allah dah tunjuk ke ayah ni tu. Esok pagi memang ayah, Allah memang dah atur dah semua ni. Ayah pergi ke mahkamah semua, ayah dah tanya macam yang ayah cakap tadi tu. Jadi ayah tak hina mahkamah, ayah tak argue keputusan mahkamah kan. Cuma ayah agak terkilan. Keputusan tu ayah tak tahu, ayah tak dapat apa-apa info. Sebab tu ayah datang mahkamah, ayah nak tanya. Lepas tu dia kata selesai. Jadi hak ayah kat situ memang dinafikan lah. Mungkin yang dia kata ayah ada banyak lagi recording, apa ni, dia dah tunjuk semua bukti-bukti kan, daripada apa yang berlaku pada dia apa semua. Tapi ayah agak terkilan, mahkamah tak tengok semua bukti, tak tengok sikit lah bukti-bukti ayah. Mahkamah Syariah tak tengok bukti-bukti ayah. Macam mana kemaluan ayah kena tendang, tangan ayah hampir patah, leher ayah kena jerut, apa yang berlaku pada ayah sampai ayah ke hospital pakar Johor Bahru. Lepas apa yang dia tunjuk tu, ayah dapat rawatan hospital Kota Tinggi, kemudian baru hospital pakar Keluang, ayah dapatkan rawatan. Ayah agak terkilan lah. Sebab ayah yang tampung kecederaan jangka panjang ni, ayah bertahan ubat daripada hari ke 400, daripada hari pertama kejadian hingga ke 466 hari ni. Ayah agak terkilan lah. Dia hanya tengok pada sebelah perempuan lah. Jadi ayah cakap, ayah diam, ayah tak argue, tak berdebat dengan kerani-kerani pegawai mahkamah tu ke. Ayah terus diam. Ayah tak buat benda yang bukan-bukan. Walaupun sebelum tu ayah memang dah tak alright. Ayah keluar masuk mahkamah, cuba nak masuk kan. Sebab telinga ayah sangat bising, kepala ayah sangat bising. Ayah beranggapan yang Allah Allah itu jawapan istikharah yang Allah bagi pada hakim tu ke, pada hakam mahkamah yang wakilkan ayah, Tuan Fahrul Razi bin Saleh tu. Mungkin itu jawapan keputusan yang mereka buat tanpa pengetahuan ayah. Ayah memang tak tahu, ayah agak terkedu, agak jet lag. Ayah agak ni pun ayah baru sedar, ayah macam ayah tak tahu. Sebab sebulan ayah pun tak tahu bila dilafazkan. Cuma yang ayah tahu dah selesai. Tu yang macam, kalau surat tu 28 hari bulan 10, dalam tempoh sebulan tu, ayah pun datang hantar
hantar barang mainan awak, hantar nota, macam biasalah. Ayah cuba datang kan, letak. Ayah tak tahu pula dah apa ni, dia tulis kat dalam tu, dalam recording ayah, janda kan, janda meletup. Janda meletup, macam tu lah dia tulis dalam tu. Nanti ayah tunjuklah semua kan. Janda meletup, dah janda dah. Baiklah, jadi ayah dah tak boleh nak panggil dia isteri. Sebab ayah pun baru tahu hari ke 464, hari ni 466 hari. Jadi hari ke 464 ayah baru tahu malam tu lah. Dalam pukul 3 pagi, 2 pagi ni tu ayah baru dapat, Allah tunjuk kat ayah, ada recording tu. Bukan dari siapa-siapa. Ayah dapat tengok benda lah tu. Jadi esoknya ayah ke mahkamah lah. Memang ayah nak pergi hari Selasa. Jadi ayah pun, dia pun mahkamah pun kata dah selesai. Ayah pun macam agak terkedu, agak ni kan. Mahkamah hanya tengok sebelah perempuan, dia tak tengok apa yang berlaku pada sebelah lelaki. Mungkin gambar yang dia kata apa, gambar kena pukul apa semua, mungkin dia tengok pada situ saja. Dia tak tengok daripada side ayah, macam mana ayah kena kemaluan, ayah kena tendang, leher ayah kena jegut, tangan ayah hampir memang diulas ni, dia tekan kan. Ayah tombang dalam bilik awak Syafaiq. Mahkamah tak tengok laporan-laporan ayah dekat pejabat agama yang sangat banyak kan. Macam mana diorang pukul ayah bulan 2 2024. Lepas tu diorang larikan awak bulan 4. Ayah ada report polis. Ayah dah banyak aduan. Ustaz Anwar, ni saya Arif Amali bin Ghazali, saya yang datang pejabat agama banyak kali buat laporan, minta tolong. Tapi itu bukan kerja pejabat agama, itu kata kerja polis. Tapi saya pergi balai polis banyak kali. Saya pun dah buat yang Ustaz Anwar suruh tu. Bulan 4 waktu saya kena tu, diorang larikan apa semua. Saya pun dah buat laporan polis, tapi tak ada tindakan. Jadi saya pun ikut apa nasihat Ustaz Anwar. Saya ni orang yang dengar nasihat. Jadi lepas kejadian pun saya dah buat 8 laporan polis. Jadi total 9 laporan polis. Tak ada apa-apa. Dia kata bukan kerja polis, walaupun kecederaan yang teruk pada saya kan. Saya nak beritahu kat sini, kecederaan pada fizikal saya tak ada masalah kan. Saya boleh bertahan walaupun yang tak keluar darah mata dengan telinga. Kalau nak tengok rekod perubatan saya, boleh tengok dekat Hospital Encik Besar Hajar Kasum, Hospital Kota Tinggi dan Hospital Pakar Johor Bahru. Saya tak boleh sebut nama Hospital Pakar Johor Bahru tu sebab dia persepsi, orang beranggapan yang orang kat situ semua yang tak betul. Saya cuba dapat rawatan sebab saya sangat tak sihat. Saya dah 5 kali pakar hospital Keluang, 1 kali pakar hospital Johor Bahru. Saya dah pergi IPK Johor Bahru sekali. Jadi ayah agak terkedu, tapi ayah beranggapan yang Allah sedang selamatkan ayah. Mungkin Allah jawab istikharah hakim, wakil hakam yang ayah pun tak tahu. Yang ayah tu tak tahu. Fahrul Razi, Tuan Fahrul Razi bin Salih, bin Salih macam tu lah. Ayah pun baru dapat. Ayah sumpah takutan ayah, ayah sumpah takutan ayah. Ayah dapat ni Quran nikah ayah Syafaiq, ayah pegang ni kan. Mungkin boleh tanya pada janda ayah ni, X ni, yang ayah tak lafazkan. Mahkamah yang lafazkan. Ayah takkan maafkan dia sampai ayah tiada lah. Kalau ayah mati ke kat mana ke kan. Ini bagi ayah serah semua pada Allah. Ayah uruskan kesihatan ayah daripada hari pertama 5 bulan 8 2024. Ayah uruskan kesihatan ayah. Jadi ini lah, surat ni ayah baru dapat hari Khamis. Ayah sumpah tu Quran nikah ayah, ayah baru dapat. Jadi orang yang wakilkan ayah, Tuan Fahrul Razi bin Salih, akan bagi pihak defendant. Macam tu lah. Ayah baru dapat. Dia orang dah lafazkan. Jadi ayah dah kena guna bahasa yang
ayah awak sekarang duda anak satu. Ayah ada anak, nama dia Amsyafai bin Arif Amali yang dihormati jadi pemimpin negeri. Ayah pun tak tahu awak hidup ke awak mati. Ayah tak pernah jumpa awak 466 hari. 465 hari lah, sebab satu hari tu ayah kena kepung dengan polis. Ayah dapat pegang rambut awak pada hari yang ke-100 lebih macam tu lah. Ayah datang sebab janda meletup ni kan, bekas ayah awak ni kan, dia rajin WhatsApp ayah. Dia nak balik lah, nak apalah, nak itulah, nak inilah kan, nak pinjam 100 lah. Dia dah balik dah pun rumah ni kan. Ayah halau dia, ayah suruh dia filekan cerai apa semua kan. Ada video awak boleh tengok kat TikTok ayah kan. Sebab tak ada orang pun nak dengar apa yang berlaku pada ayah Amsyafai bin Arif Amali. Jadi kena mahkamah pun tak kira lah, mahkamah magistrate ataupun mahkamah syariah tak nak tengok apa yang berlaku, bukti yang ayah ada. Kenapa ayah buat macam gitu, buat perkara-perkara, ada perkara-perkara yang ayah buat, kenapa ayah datang, macam tu lah. Tapi banyak fitnah daripada mereka. Ayah akan tunjuk selepas daripada video ni. Sebab ayah rasa macam ayah tak ada rasa tak puas hati dengan mahkamah syariah keluar. Ayah redha dengan keputusan tu. Jadi cuma ayah agak terkilan, agak terkedu, agak macam mind blown kan, macam tu kan. Saya tak tahu apa-apa, saya tak dapat info apa-apa, tapi hak saya dinafikan, dah dilafazkan apa semua. Ayah macam Allah je lah yang tahu kan. Sebab ayah berakad sumpah dengan Allah ya. Jadi dia hanya tengok bukti pada sebelah perempuan, dia tak tengok bukti pada sebelah lelaki. Sebelah ayah dia tak tengok bukti. Macam mana ayah kena serang kan, macam mana nyai awak kena serang tanpa henti sampai ke hari ni. Macam mana nyai awak kena serang daripada janda meletup ni. Lepas tu mak dia biras saya yang polis 220774 ni kan. Lepas tu macam mana ibu ngah awak kena serang dengan orang yang lokapkan ayah awak ni, sampai ayah dipaksa ngaku jatuh hukum. Ayah ngaku salah 507B pada orang yang tak duduk situ, orang yang tempat awak disembunyikan, dilarikan, dihalangi daripada ayah. Ayah akan post perjalanan ayah. Ayah akan tunjuk nota-nota yang ayah tulis untuk awak. Contoh 430 hari Amsyafai bin Arif Amali yang dihormati jadi pemimpin. Amsyafai bin Arif Amali bin Arif Amali, bukan bin musibah mandu ya, bin Arif Amali, anak lelaki waris sulung Aimani Aimataya. Ayah datang pun awak tak ada. Ayah tulis macam itulah. Ayah tulis nota untuk awak. Nanti awak panjang umur, ayah pendek umur ke kan. Awak tahu yang ayah datang, ayah hantar nota untuk awak baca bila awak dah besar nanti. Kalau awak panjang umur, ayah harap awak panjang umur daripada umur ayah. Sebab ayah tak dapat nak protect, nak bercakap, nak bela diri ayah dekat mahkamah syariah. Ayah tak dapat nak bela diri ayah, protect diri ayah kat mahkamah magistrate. Sebab keadaan kesihatan ayah. Ayah bekerja untuk uruskan kesihatan ayah. Ayah dah minta bantuan Yayasan Bantuan Guaman Johor dah berapa kali untuk mahkamah syariah ni. Lepas tu untuk 98 polis pun ayah dah minta tolong. Ayah dah jumpa lawyer. Cuma rumah ni ayah tak dapat nak jual untuk dapatkan pembiayaan bayar peguam ni. Sebab ayah tunggu, ayah berharap polis-polis IPD Keluang yang mana terkait dengan ayah Arif Amali ni, ayah Amsyafai kan, dia datang tengok pintu rumah dia pecah, apa yang berlaku dalam rumah dia kan. Apa yang jadi
15/8/2024 yang dia datang report, datang kena halau balik, suruh makan ubat, balik rehat dulu, datang report, lepas tu dia kena panggil mereka report ayah kena panggil, kena tahan, kena kepung. Dan paling baru, kalau orang yang cari di mana ayah Hamzah Faik, ini ayah Hamzah Faik yang lama tak muncul kat media sosial. Saya urus kesihatan saya daripada balik Hospital Pakar Johor Bahru, balik daripada PK, saya urus kesihatan saya. Jadi ini paling baru, ayah kena tahan, kena tangkap pada bulan 9 2025 baru ni, atas ni list dia lah, harta tahanan, Seksyen 507B, jenayah sampai ayah jenayah. Sampai ayah jenayah, tapi ayah buat 9 laporan polis pada mereka bukan jenayah, hal rumah tangga. Jadi kepada yang terkait dengan polis IPD Keluang, IO yang terkait dengan ayah Hamzah Faik, saya dah buat laporan polis. Saya tunggu 466 hari apa tindakan dia sampai saya yang ditangkap, saya ditahan, saya didakwa, saya dipaksa ngaku salah. Jadi saya pun dah selesai dengan mahkamah magistrate. Mereka belum selesai lagi. Mereka pecah masuk rumah saya, mereka ceroboh rumah saya, mereka pukul saya, mereka jerut saya, mereka hampir patahkan tangan saya, mereka rempuh bilik kelamin sampai pecah, mereka pijak siku saya. X-ray saya ada dekat Hospital Kota Tinggi. Ubat yang saya makan daripada Hospital Kota Tinggi, yang saya dapatkan rawatan di Hospital Kota Tinggi, nanti saya tunjuk gambar dia dekat pos-pos yang akan datang. Saya akan tunjuk apa yang berlaku pada saya. Dan saya pun dah buat laporan penafian apa yang bekas isteri saya. Saya kata bekas ni sebab saya baru tahu kemarin. Saya baru tahu kemarin yang Mahkamah Syariah dah selesai. Macam tu lah. Saya tak dapat apa-apa info. Tak ada chat, tak ada WhatsApp, tak ada email. Surat pun saya baru dapat hari Khamis, tapi dia orang kata dah selesai apa semua. Jadi ayah boleh buat apa Hamzah Faik? Ayah tak ini mahkamah, nanti ayah kena tahan, ayah kena tangkap lagi. Ayah ni tak sihat. Dan nanti awak tengok ubat apa yang ayah makan. Kecederaan kepala ayah ni disebabkan mereka. Bukan, ayah dah usaha nak jumpa awak dah banyak kali. Ayah datang, polis panggil, polis kepung, polis sampai, polis tangkap ayah. Hanya ayah saja yang kena macam itu. Mereka tiada siasatan, tiada dakwaan, tiada pengadilan, tiada hukuman. Ayah urus kesihatan ayah. Ayah datang, ayah hantar mainan awak, hantar apa, macam yang mereka cakap baru ni. Semalam ayah dah tahu, jadi ayah pergi mahkamah. Kemudian Yai ada WhatsApp ke ayah, forward ke ayah lah, macam ni lah. Nampak? Yai baru forward ke ayah semalam. Balik mahkamah tu Yai forward ke ayah dalam pukul 1.54. Assalamualaikum. Ni daripada bekas janda meletup ayah. Dia kata dia janda meletup. Macam tu lah. Dah bebas nak ke mana kemari lah. Dia cakap yang tu, ayah ada bukti lah. Jadi ayah pun tak tahu dia dah janda apa semua. Itu yang ayah datang sebulan tu ayah ada datang apa semua kan. Ayah tak tahulah dia mahkamah dah buat keputusan, dah sahkan, dah dilafazkan cerai, macam tu lah. Ayah wallahi Hamzah Faik, ayah tak tahu. Ini dah 2 hari ayah tak datang, sebab dia dah jadi janda meletup, tak jadi janda ayah lah, macam tu kan. Jadi ayah pun tak datang. Ayah serah Allah. Awak Hamzah Faik bin Ari Amali yang dihormati jadi pemimpin negeri, ayah serah pada Allah. Macam mana Allah sentiasa hadir dengan ayah, macam itulah Allah sentiasa hadir dengan anak ayah.
macam mana malaikat sentiasa ada dengan anak ayah, macam itulah malaikat sentiasa ada dengan ayah. Ayah serah awak pada Allah. Ini apa yang Yai forward kat ayah. Sekarang ni diorang dah berbulan diorang tak ada serang ayah, tak ada WhatsApp ayah ke apa, maki amun ke apa ke, hina ke, tak ada. Dia serang kat Nyai, dekat Cipta, makcik ayah, dekat Nyai, Cipta dengan Yai awak lah. Tapi Yai awak ni suka diam, malah nak layan. Keluarga ayah semua malah nak layan, tak ada pun serang balik ke apa ke, tak ada. Apa yang dia hantar bekas janda ayah ni yang tanpa pengetahuan ayah, sungguh wallahi kepada orang alim kat luar sana, orang yang ada sikit iman senipis bawang, ini Quran nikah saya sumpah atas Quran nikah saya betul tak tahu. Saya baru dapat surat hari Khamis yang lepas, 4 hari lepas, 5 hari lepas lah. Ini dah masuk 5 hari. Semalam saya pergi mahkamah, saya tanya pun dah selesai apa semua, mahkamah dah lafazkan apa semua. Jadi saya pun agak terkedu agak. Bukannya saya tak nak lafazkan cerai tu, saya nak keadilan atas saya, apa yang berlaku pada saya. Saya tampung kecederaan jangka panjang yang sangat lama. Saya pun macam saya cakap tadi, hospital pakar saya dah banyak kali pergi. Saya dah merayu dekat doktor pun dah bagi ubat yang agak kuat untuk saya. Apa yang berlaku pada saya, apa mahkamah tak, ayah tak nak cakap pasal mahkamah, tapi apa yang akan orang lain buat bila orang luar pacang masuk rumah dia, belasah dia, pacangkan rumah dia, geledah rumah dia, larikan anak dia, sembunyikan anak dia, halangi ayah daripada bayi kecil. Waktu tu usianya 11 bulan 26 hari, 4 hari lagi nak birthday Amsyah Faiz bin Ari Amali. Ayah dah booking kat Tanjung Balau. Ingat nak celebrate kat sana. Rupanya diorang buat birthday party. Boleh tengok dekat IG dia, dekat Facebook dia, dekat social media Afika. Allah, ayah 466 hari Amsyah Faiz, ayah tak pernah sebut nama Nur Afika Farha binti Abdul Halim. Itu bekas, kalau nak kata sekarang ni baru ayah tahu, bekas isteri ayah. Ayah sambung pada apa yang Yai hantar pada ayah jam pukul 1.54. 1.54 apa yang dia hantar kat Yai. Ini Yai bagi ayah. Yai Nyai dia tak nak screenshot, tak nak forward kat ayah. Diorang malah nak layan tau. Diorang chat, diorang serang, diorang hina, diorang cakap macam-macam, diorang fitnah macam-macam, ugut macam-macam, ancam macam-macam. Tapi ayah dapat daripada handphone Nyai lah. Sebab handphone Nyai biasa Ucu Amka yang main. Jadi ayah ambil, ayah tengok, ayah screenshot, hantar kat ayah. Handphone Nyai awak lah. Jadi ayah dapat lah apa yang diorang fitnah, diorang hancam Nyai awak, diorang hina Nyai awak, apa semua. Diorang fitnah ayah macam-macam, kata ayah buat ni, buat tu, buat ni. Jadi apa yang bekas janda meletup ayah ni kan, yang Allah laknat dia kan, sampai ayah mati Allah laknat dia, Allah laknat dia, Allah laknat dia. Assalamualaikum. Nak bagi tahu, dekat rumah sana banyak barang guna duit saya. Saya nak yang saya punya saja. Sofa, kowe, barang affiliate saya, semua kain baju saya, yang mana yang Arif punya saya tak heran. Andai dia ambil, dia guna saya punya, maaf, tak halalkan dunia akhirat dia. Bagi tahu Arif, tak perlu nak hantar barang-barang susu pampers yang Amsyah tak guna. Dia bukannya kecil lagi, hidup lagi Amsyah. Dia bukannya kecil, masih saiz L. Susu yang dia beli 600 gram tahan untuk 2 hari je, tanda soal. Baik cakap dengan dia, transfer duit macam biasa saja. Lagi satu, tak perlu nak send nota segala rokok bertulis. Saya dan dia kes dah selesai. Ni lepas ayah balik mahkamah, ayah hantar. Okey.
rumah ni ayah tak terjual daripada waktu kejadian. Ayah dengan Yai nak jual untuk biaya kos kewangan ayah. Kenapa ayah tak jual? Macam ayah cakap tadi, ayah nak polis datang tengok apa yang berlaku dalam rumah dia ni. Pintu pecah apa semua, bukan buat-buat. Ini dia kena riot dalam rumah dia lah. Dia kena pukul dalam rumah dia. Bini dia tendang kemaluan dia lah. Tak kedu lah dia. Dia tombang dalam bilik anak dia lah. Kena siku, kena pukul. Orang geledah rumah dia. Orang rakam dia video. Kan dah bagi saja abang tu video. Dia kata bukan dia IO dia. Video. Tapi waktu ayah kena pukul, adalah sikit yang sempat ayah rakam. Yang lain semua ayah berhentikan. Apa ini salah ni, jangan macam ni. No. Waktu bila ayah kena tendang kemaluan ayah dengan Nur Afiqah Farah binti Abdul Halim ni, waktu ayah nak cuba ambil awak kan, yang diorang dah rempur pintu, ayah cuba ambil awak ni kat atas katil kan. Ni kena jerut ni, kena jerut. Tengok apa rekod saya dekat hospital Kota Tinggi. Dia kena pijak belakang dia macam udang. Tarik rambut dia, mak dia tarik rambut. Yang Atira Filza yang buat report sampai ayah kena tangkap, kena reman 2 kali. Lepas tu ayah dipaksa ngaku salah 507B kanun kesesaan jenayah sebab ayah memalukan dia. Padahal ayah buat kat CCTV, dia tak duduk situ pun. Ayah datang hantar biskut awak, ada hantar cerita nota ayah. Lepas tu ayah buat banyak isyarat. Lepas tu ayah tunjuk isyarat lucah kat CCTV, bukan dekat orang. Lepas tu ayah dipaksa mengaku salah. Kalau ayah tak mengaku salah, dipastikan jamin 7,000. Lepas tu tak dapat bayar, terus unucur. Macam tu lah. Awak boleh tengok video ayah sebelum ni lah. Jadi ayah agak terkilan apa yang berlaku. Tapi ayah beranggapan yang Allah jawab solat istikharah ayah. Setiap waktu istikharah ayah tu, Allah nak selamatkan ayah. Kalau sebelum ni ayah kena 501B, mungkin kehadapan lagi bahaya untuk ayah. Mungkin 309 Akta 309 yang berlaku pada ayah, yang dikenakan atas ayah. Sebab ayah hari-hari kesihatan tak baik, ayah bergantung pada ubat. Bukannya ayah ni tak betul ataupun gila. Ayah PTSD, ayah ASD, ayah ke arah situ, trauma fobia macam tu. Bukannya ayah mencederakan orang. Mereka tak cedera langsung. 466 hari ni mereka enjoy, boleh makan viral, konsert, pergi bercuti sana sini apa semua. Nanti lepas daripada ni ayah tunjuk semua video-video ayah ya. Macam baik. Jadi apa yang dia tulis tadi tu, so far Kowe bang affiliate apa semua ni kan, boleh cakap dengan dia, pergi mampus sama dia. Kalau nak, ini rumah kan, bukan rumah bapak engkau, tahu. Cakap dengan dia. Ayah dia stop chat ayah lepas birthday awak. Dia maki ambun ayah apa semua, lepas tu dia delete semua. Lepas tu Kowe barang affiliate, semua kain baju ni apa semua kan, engkau tumpang kat dalam rumah bapak aku ni, yang geran nama bapak aku bagi kat aku. Baju apa semua ni yang tumpang ni, yang masih ada lagi dalam rumah ni, aku tak buang lagi. Ya, tolong sampaikan pada Nur Afiqah Farah binti Abdul Halim ni, yang bekas isteri aku tanpa aku tahu, yang dah dilapaskan apa semua. Tolong beritahu kat dia, so far Kowe barang affiliate. Kain baju dia ni dia tumpang kat rumah bapak aku ni kan, bukan free of charge. Kau dah jadi janda. Janda apa? Janda meletup kan. Nak dengar kau gelak apa semua, kau seronok jadi janda apa semua kan. Kau seronok anai bekas suami kau kan. Kau seronok kan. Kau seronok sampai dia hampir banyak kali cuba bunuh diri kan. Sampai dia rosak, bergegar otak dia. Korang pukul dia bukan sekali dua kali. Bulan 2, bulan 4, bulan 5, bulan 8. Depan halayak umum.
ramai saksi mata. Mungkin yang mana tengok waktu arwah bekas pak mertua aku, Abdul Halim bin Sabu tu kan, bekas member aku, yang meninggal hari kedua. Aku kena pukul depan orang ramai bulan 2 2024 kan. Aku sabar lagi ya, aku diam lepas tu kau larikan anak aku bulan 4. Aku ada report polis, aku dah report pejabat agama banyak kali kan. Aku tak ada tindakan langsung atas mereka pihak-pihak ketiga ni kan. Aku biarkan lagi mak bapak aku datang melutut merayu bawa keluar anak aku kan ya. Saksi tu Pak Lang dia kan, yang rancang CCTV apa semua, lepas tu mangah dia apa semua. Sebab CCTV tu lah ayah kena tangkap orang yang set up CCTV tu apa semua. Jadi kowe, bang affiliate apa semua ni, kau nak kau pergi tuntut kat mahkamah, kau pergi tulis barang-barang ni kan. Lepas tu kau ingat free nak letak barang kat dalam rumah ni. Kau ingat ni rumah bapak kau, ada nilai dia. Kalau lawyer kau mainkan aku, ayah agak tekilan dengan lawyer dia. Ayah tak dapat apa-apa notification langsung. Surat sebulan lepas tu baru sampai. Agak mustahil kalau kat rumah kampung tu kan. Ayah duduk kat chalet, rumah agam kat depan ya. Agak mustahil sebab sampai dengan surat anseng motor, surat bunga, banyaklah surat. Nyai pun berbagi, ni ada surat awak ni kan. Cakap ni Dora ni kan. Agak tekilan lah, lepas sebulan baru ayah dapat. Ayah tak tahulah kan. Dia kata dah hantar 13-10. Wallahi ayah memang tak tahu Imam Syafi'i. Itu yang ayah datang mahkamah kan. Ayah cakap, mula ayah salah tengok tarikh, 28 ni. Jadi ayah standby lah, fizikal ayah apa semua kan, makan apa semua, berharap boleh tengok awak apa semua. Rupanya bila ada satu partner kerja ayah tengok surat tu, ni 28-10 dah lepas sebulan lepas. Kemudian saya cakap, apa lah, tak apalah, ni nanti aku pergi lah mahkamah. Jadi Allah nak tunjuk perkara tu sekejap. Ayah pun nak macam mana mahkamah yang dah buat keputusan, dia dah tengok bukti daripada sebelah perempuan. Mahkamah tak tengok pembelaan ayah, bukti ayah apa semua. Ayah bukan tak setuju cerai secara baik. Ayah nak mahkamah tengok apa yang berlaku pada ayah ni kan, apa kecederaan yang berlaku pada ayah ni. Ayah bertahan makan ubat, apa yang mereka buat pada ayah, apa yang mereka buat pada ayah. Ayah seorang ayah kan, yang tengok video ni, hakim seorang ayah, Fahrul Razi bin Saleh tu seorang ayah. Ramai ayah yang tengok dalam ni. Ayah tak dapat tengok anak dia 466 hari. Bayi kecil lagi, usianya waktu tu 11 bulan 26 hari. Hari ni dah 2 tahun 3 bulan. Setahun lebih dia tak dapat tengok anak dia. Datang polis kepung, datang polis panggil, datang polis tangkap. Ayah lah ni Imam Syafi'i. Ini ayah Imam Syafi'i. Dia hidup lagi. Dia belum mati lagi. Selalu ayah cakap dengan orang yang jumpa ayah, ada 3 perkara, ada 3 benda kan, yang ayah pilih dalam hidup ni. 1, Imam Syafi'i, anak ayah, anak. 2, ubat. 3, mati. Ayah pilih apa Imam Syafi'i? Ayah pilih ubat Imam Syafi'i. Ayah nak sihat. Ayah bertahan untuk hidup, untuk lalu apa yang Allah nak tunjuk kemudian. Ayah bukan tak pilih awak tau Imam Syafi'i. Macam dia kata tadi kan, yang Yai forward kat ayah apa yang dia hantar kan. Apa ni, baik cakap dengan dia, transfer duit macam biasa saja. Ayah Imam Syafi'i, daripada lepas kerja ayah hantar duit untuk awak. Ayah tak pernah, ayah miss waktu ayah kena tangkap bulan 9 sebab ayah kena gantung kerja sebulan. Ni mana surat jabatan ayah? Ni surat jabatan ayah. Ayah kena gantung kerja sebulan. Sebulan ayah tak ada income. Dia arahan tetap ketua pengarah. Arahan tetap ketua pengarah bilangan 1 2024. Ayah kena gantung kerja lama. Sebab ayah kena tangkap, jatuh hukum apa semua kan.
Jadi ayah bulan 10 boleh dapat masuk kerja balik. Lepas tu ayah, itu yang ayah hantar susu pamper apa semua kan. Ayah tak pernah miss awak. Ayah transfer apa semua, ayah tak pernah miss. Jadi nota apa bertulis ni, tak perlu mainan awak apa semua kan. Ayah dah 2 hari ayah tak hantar. 2 hari tak hantar. Jadi andai dia, apa yang bekas janda ayah ni kan, bekas janda ayah yang pernah duduk dalam rumah ni, yang banyak ayah, yang ayah layan dia macam raja, yang makan pun ayah hidang, yang ayah masak. Awak nak tengok video tu, tapi aurat tak tutup lah. Dia dah bekas ayah, dah jadi janda lah kan. Dia acah-acah suci kan. Dia banyak ayah dalam rumah ni cukup-cukup. Lepas tu ada benjol, kau tuduh aku yang buat kan. Lepas tu apa, kau rakam aku kan. Aku doakan mak kau mampus. Aku doakan mak kau mampus. Aku doakan mak kau mampus. Mahkamah tengok tak report polis? Gambar tengok takkanlah report polis tak tengok kan. Saya doakan mak suami saya mati. Suami saya pukul sebab power bank. Wallahi bukan sebab power bank. Dia rakam ayah. Aku doakan mak kau mampus. Aku doakan mak kau mampus. Aku doakan mak kau mampus. Ayah tepuk tangan dia kan. Muka dia kena handphone. Ayah tak tahu pun ada benjol tu. Lepas sejam lebih baru ayah nampak. Lepas dia mandi apa semua dah ambil air, ayah nampak lagi lah dalam ni Syafiq. Macam mana ayah kena ingat apa yang berlaku dalam ni. Ayah boleh nampak awak tengah naik kabinet tu. Bukan ayah tak boleh nak move on. Ayah cedera lah Syafiq. 466 hari tahu ayah bertahan. Ayah, ubat ayah banyak tau. Ubat ayah kuat-kuat tau. Sampai ada orang cakap ayah rape, kurang sikit. Kurang sikit tak apa, Allah dia, kau tahan ni kan. Apa yang dalam kepala kau tu kau tahan ni. Ayah tak boleh. Kalau ayah tahan, tak alright baby. Tak alright. Dia jadi ada cara nak hilangkan nyawa dia. Kalau dia alright pun orang sampai cakap ayah tak betul lah, ayah cakap seorang-seorang lah, apalah. Ayah nampak awak dengan ayah apa semua kan. Itu tak apalah, itu ayah. Tapi yang dia kata, yang mana yang Arif punya, saya tak heran. Bagi tahu Arif, andai dia ambil, dia guna saya punya, maaf, tak halalkan dunia akhiratnya. Jadi ayah habis 44,000, 2 ekor lembu, 2 ekor kambing, 700 ekor ayam. Ayah bayar untuk sebelah perempuan lebih kurang dalam 18,000. Sebelengkap lah, hantaran apa semua, duit majlis apa semua. Ayah habis 18,000 untuk beli dia, untuk beli bekas janda ayah ni, untuk lahirkan keturunan ayah, zuriat ayah. Jadi sebelah ayah lebih kurang 30 lebih ribu macam tu lah. 2 ekor lembu, 2 ekor kambing, 700 ekor ayam. Kemah 10. Lepas tu ada gazal apa semua. Boleh tengok social media ada ke apa ke. Tengok majlis ayah awak kan, meraihkan menantu yang paling yai sayang, macam tu lah. Bekas menantu yai sayang kan. Lepas tu macam-macam kau lari rumah apa semua, kau tuntut rumah taman ni kan daripada aku kan. Sampai ini rumah taman bukan bahagian ayah Syafiq. Sebenarnya ayah bahagian tanah eka, tanah lot, rumah kampung. Tapi dia tuntut kat ni. Jadi yai bagi kat ayah rumah ni. Jadi tanah pun semua ayah pula. Tapi ayah pun bukan mengharap pada harta apa semua. Apa yang ada ni jagalah. Ayah anak lelaki sulung, yai awak. Jadi awak anak lelaki waris sulung, air mani air mata ayah, Syafiq bin Ramali. Jadi awak mewarisi lah macam mana doa Nabi Zakaria pada Allah, untuk dikurniakan zuriat, keturunan, untuk diturunkan ilmu apa semua. Macam tu lah ayah. Jadi untuk ayah beli dia ni kan, ayah habis duit yang sangat banyak lah. Apa yang dia nak boleh tengok kat social media dia, TikTok dia kot kan. Apa yang dia nak semua dia dapat. Apa je yang tak dapat, dia tulis macam tu lah. Jadi ayah minta pada ayah ni 466 hari yang Syafiq, ayah tak sebut nama Nur Afiqah Farha binti Abdul Halim, nama yang ayah berakad sumpah kan, sampai gegarnya arasnya Allah kan.
yang ayah habiskan waktu 5 tahun kan, berkenalan apa semua kan, ayah serve keluarga dia apa semua, yang ayah buat perjanjian apa semua. Ini kod nikah ayah bawa ke mana-mana kan. Lagi satu yang macam baik, ayah bawa pergi mana tau? Ni baju awak malam siang kejadian. Malam kejadian, siang tu ayah mandikan awak, ayah uruskan awak sebab dia pergi check up dekat KK Makibul belakang ni kan. Ni baju awak. Baju awak lah macam baik. Bawa awak lagi lah. Kecil je. Kecil je. Biasa petang apa ni? Petang tu kita main komando-komando kan. Awak dengan ayah satu hari. Lepas tu malam rumah kena pecah, ayah kena belasah dalam rumah. Tu Atirah Filzah tu kan, dalang balik ni semua. Betul-betul pengasut. Ayah dah report kat pejabat agama banyak kali, report polis pun dah. Dia bentak, anak saudara aku. Ini ayah awak lah macam baik. Itu semua orang tak nak tahu. Ayah yang kena. Ayah yang kena. Dia rakam ayah kan, bulan 4 rakam, bulan 2 rakam, bulan 5 bulan 8 dia rakam dalam rumah ayah kan. Sebab ayah tak sentuh dia orang. Kenapa orang baik? Sebab laki dia polis baby. Dia serang ayah banyak. Polis ni ugut ayah, nak kedalamkan ayah, tangkap ayah apa semua. Jadi apa jaminan dia? Itu jaminan dia yang dia tulis apa semua kan? Yang dia voice pengecut kan, tak jantan ni apa semua, kau mesti kena ni apa semua kan, apa yang dia ugut kan. Ayah dah buat lapor polis pada polis ni 220774, tapi tak ada tindakan. Tak ada sesatan, tak ada dakwaan, tapi dia tahu apa report polis saya. Jadi dia serang ayah, kau kata ugut lah, apalah ni apa semua, macam tu lah. Ayah tak layan langsung, ayah diam je. Jadi ini hari ni dah 47 minit dah ayah ni bercakap. Siapa yang nak tengok ayah? Kalau ada orang yang boleh bantu ayah, pengamal perundangan, NGO, kebajikan, yayasan, orang baik, orang alim, ulul amri yang boleh tolong ayah. Ini ayah macam Pak Ibn Arif Amali. Ayah dah dihukum. Kalau ayah salah, ayah dihukum. Kalau mereka salah, mereka tak disiasat langsung macam baik. Polis dah panggil, tak ada siasatan, tak ada dakwaan apa. Kalau ayah, jenayah. Ayah jenayah. Kalau ayah, kalau mereka rumah tangga. Okey, sekarang ni ayah nak ulas sikit lagi yang ni. Sebab bulan lepas saya hantar susu, ayah saja je hantar susu, hantar pampers apa semua kan. Sebab duit semua dia sauk lah macam baik. Barang semua dia sauk. Lepas tu dia tak halalkan dunia akhirat. Ayah tak akan maafkan dia, tak akan halalkan dia daripada 2016 sampai ayah berakad sumpah 2022, sampailah ayah serve dia lebih raja daripada raja kan. Awak boleh tengok kat social media bekas janda ayah ni kan. Tengok kat social media ayah dah banyak delete lah. Macam mana ayah serve, boleh tanya orang keliling ayah, ayah family man macam mana kan. Dia dah bebas sekarang. Ayah takkan halalkan daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Ayah tak halalkan. Awak pun putus susu, usia awak 2 bulan. Jadi ayah takkan maafkan dia sampai ayah mati. Dan ayah tak ada lafazkan, hanya mahkamah yang lafazkan. Itu urusan mahkamah. Ayah tak nak ini mahkamah, tapi yang berakad sumpah dengan Allah ayah. Ayah kalau dah mahkamah putusannya tu, mahkamah lah. Ayah, urusan ayah dengan Allah selagi mana ayah hidup. Bagi ayah ini mahkamah dunia, manusia yang uruskan, manusia yang ngaturkan macam mana peguam dia permainkan ayah. Daripada bicara kali pertama tu, ayah dapat surat daripada Rana. Yai yang dapat, Yai bagi kat ayah. Lepas tu ayah datang mahkamah, lepas tu pindah tarik. Ayah datang, ayah ngurus yang ayah ni tak berapa sihat. Lepas tu kali kedua ayah dapat tarik daripada dalam mahkamah. Ayah ingat, ayah tulis. Kali ketiga untuk latih rakam, ayah ingat, ayah tulis. Lepas tu kali keempat,
kali keempat tu ayah tak dapat sebab sehari sebelum mahkamah syariah ayah dipaksa mengaku salah dekat mahkamah magistrate sebab Hati Hafizah ni atas pertuduhan dia memalukan dia apa semua kan, yang dia tak duduk dekat situ apa semua. Ayah hantar tim biskut dan isyarat dekat CCTV, bukan depan muka dia kan. Dia duduk kuartus polis Sempang Renggam. Tak ada orang yang dengarkan ayah. Dia lah orang yang jerut, yang pecah masuk rumah ayah, yang ni pung pintu bilik kelamin sampai pecah. Ayah lindung kat dalam tu. Kalau rumah ayah pun ayah dah tak selamat. Awak ingat Shelly ayah selamat. Si ID datang ambil ayah, terus tangkap ayah. Bulan 9 hari tu. Shelly ayah tak selamat ni. Kat mana lagi ayah nak duduk kan? Allah je lah. Ayah belum nak 309 lagi baby. Ayah belum ni. Sebab ayah 3 tadi tu. Awak, anak, ubat, mati. Ayah pilih ubat. Selagi ada ubat tu ayah cubalah kan. Mana ayah boleh tahan, ayah tahan. Ayah tak dengar apa yang kecederaan dalam kepala ayah ni, disebabkan mereka ni. Nanti ayah tunjuk apa yang ayah diserang, macam mana ayah, kenapa ayah tak berhenti depan pagar tempat awak disembunyikan. Ayah tak jumpa awak 466 hari. Ayah cuba nak tengok awak apa semua, tapi dihalang apa semua. Pak Wan mak dia pukul ayah. Lepas tu bekas janda ayah ni reportkan untuk Pak Wan mak dia apa semua. Ayah kena panggil dengan Sarjan Nohaini. Pada Sarjan Asia, ini mahkamah dah ceraikan, bukan mulut saya yang lafazkan. Mahkamah dah ceraikan. Saya pun baru tahu tanpa pengetahuan saya. Saya dapat surat, saya pergi mahkamah, rupanya dah selesai lama. Saya pun tak tahu. Sarjan Asia Jenayah. Jadi report saya tu tolong jalankan. Yang pecah masuk, yang buat kecederaan kepala saya ni, yang saya kata ceraikan dia. Ini bukan kerja polis, ni kerja pejabat agama. Jadi saya minta apa laporan polis saya. Ini dah saya tunggu 466 hari. Tolonglah jalankan. Ada 1 laporan sebelum kejadian dan 8 laporan lepas kejadian. Kalau boleh jalankanlah 8 laporan tu. Kepada Bukit Aman, saya cuba sampai ke sana, tapi saya dah pergi IPK dulu. Saya tak apa sihat. Apa yang berlaku pada saya, saya sangat lemah. Mungkin efek ubat ataupun kesihatan saya. Saya dah cuba pergi kat JIP. Saya nak minta tolong dengan siapa. Saya dah cuba minta bantuan. Hari ni saya baru dapat tahu, tanpa pengetahuan saya, tanpa apa-apa notification pada saya, yang dah bercerai. Okey, dah bercerai, itu urusan saya dengan isteri saya dah selesai. Cuma saya minta laporan polis saya jalankanlah. Ada 8 laporan polis saya jalan, tapi mereka 3 laporan jalan, 1 laporan saya sampai ditangkap, direman 2 kali, apa semua jalan. Sampai saya tak jalan. Yang kena saya, yang lalu saya manusia, saya rakyat Malaysia, saya seorang ayah, saya bukan binatang. Saya kena. Saya nak tanya, apa yang orang akan buat kalau rumah dia orang pecah masuk, orang pukul, orang jeruk, orang pijak, orang siku, tombang dalam bilik anak dia, kena pukul, orang geledah rumah dia, rakam, larikan anak dia. Dia tak jumpa bayi kecil dia 466 hari. Dihalang, diugut, diancam, bermacam-macam. Ayah tak balas, nyai awak tak balas, ibu ngah awak mungkin dia cakap balas ke, tak tahu lah. Nyai awak, ayah tak ada. Ayah last chat dengan penjaga bekas janda ayah ni, Nur Afiqah Farha binti Abdul Halim ni. Ini bekas suami kau yang tanpa pengetahuan, yang mahkamah yang lapaskan, bukan aku yang lapaskan. Sebab aku cakap bekas janda ni apa semua, engkau yang tulis kan, yang ada dalam rekod aku. Aku takkan maafkan kau dunia akhirat. Ini mahkamah dunia. Hari ni engkau boleh bersukaria 466 hari lepas engkau lanjut aku dalam rumah aku kan. Kau kena ingat 27 bulan 7 kan, yang ada benjol tu kan. Kau tuduh aku kan, kau fitnah aku. Malam tu kau bersama dengan aku. Lepas tu esok ayat pertama kau apa, abang hari ni makan luar kan. Lepas tu kau ajak aku enjoy pool, play kids, playground, apa semua. Betulkan handphone kau sebab handphone kau kena muka kau. Lepas tu
lepas 10 hari lebih kurang 12 hari kau pacah masuk rumah aku apa semua, kau viralkan gambar kau apa semua, lepas tu kau buat report palsu dekat polis, kau kata aku pukul kau sebab power bank, bila masa aku pukul kau, bila masa aku pukul kau, aku tepuk tangan kau je, bila masa aku pukul kau. Lepas tu kau tulis kat dalam report kau apa, aku doakan mak kau mampus, saya doakan mak suami saya mati. Lepas tu kau tulis apa, suami saya cemburu dengan ipar sebab duduk rumah mertua. Kalau kau doakan mak aku mati, betul tak betul? Betul kan? Kau dah tulis dalam report kau. Lepas tu apa, aku cemburu dengan ipar sebab duduk mak mertua. Aku nak cakap ulang-ulang untuk apa? Kan? Aku dah ada rumah, aku ada tanah, aku ada kereta, aku ada van, aku ada motor, aku ada sawit, aku ada anak, aku ada isteri. Aku nak cemburu untuk apa? Mereka yang cemburu dengan aku, mereka yang nak kedalamkan aku. Kenapa? Ada bukti, banyak bukti. Adik kau, Atira Filza binti Abdul Halim, dalang balik ni semua. Bukan aku yang cakap, pakcik kau yang cakap. Dia lah dalam. Sebab apa dia berkuasa? Sebab dia bini polis, laki dia polis, laki dia banyak urut aku, banyak masuk campur urusan rumah tangga aku, dia ada skandal dengan bini aku. 220774 ni, hari ni aku yang kena. Bukan hari ni, aku bertahan 466 hari. Amsyar Faik, ayah bertahan 466 hari. Ayah makan ubat, polis tak nak tengok laporan perubatan ayah. Polis tak nak tengok. Bukan kerja polis rasanya, tak tahu lah. Sebab dia kata bukan dia IO, bukan kerja dia. Jadi ayah urus kesihatan ayah. Rumah ni ayah tak jual, yang dia minta sofa, kursi apa semua kan. Ni nanti aku, kalau kau minta yang tu, ni kat dalam video aku tuntut dengan kau ni. Ada pembayaran setiap apa yang dalam rumah ni. Lepas tu ayah minta polis untuk datang siasat, tengok apa yang berlaku. Ayah kena tangkap pun, diorang tanya ayah nama, pendidikan, anak nombor berapa, itu je. Dia tak ada tanya ayah kenapa kau datang, kenapa kau hantar nota, kenapa kau hantar mainan, kenapa kau hantar rokok, kenapa kau buat macam ni, buat macam tu. Dia tak tanya. Dia tak tanya ayah. Bukan suruh ayah pasangan aku salah sebab memalukan Atira Filza. Jadi Atira Filza ni dekat pejabat agama, ayah dah report banyak kali. Ayah pun tak tahu Mahkamah Syariah dia tengok tak tengok laporan ayah kat pejabat agama. Jadi pejabat agama pun tak ada function. Lepas tu polis pula tolak pejabat agama tolak polis IPD Keluang. Ayah dah sampaikan IPK minta tolong. IPK kata IPD masih on, jadi ayah tunggu. Tu yang ayah CID datang rumah bulan 9 tu. Ayah ingat nak bincang pasal 9 lapor polis. Ayah pun pergi ayah kena tangkap. Ayah terus jadi bela dengan kesihatan tu. Kepala ayah, otak ayah, apa yang berlaku pada ayah. Lepas tu ayah dipaksa dengan aku salah kan. Kau tunjuk betul. Jadi Syah Faik, itulah cerita ayah sejam ni. Ayah tak pernah balas pun apa chat dia apa semua. Nanti ayah post daripada hari ke-100. Hari pertama ayah post, lepas tu supaya tak timbul fitnah sampai ke 466 hari ni. Ayah kat dalam rumah ayah. Ni nanti ayah kosongkan rumah ni, ayah nak jual. So dah selesai. Ayah pun baru tahu tanpa pengetahuan ayah, mahkamah buat keputusan. Ayah pun tak dapat email, nombor telefon, panggilan daripada mahkamah untuk datang untuk akam lafazkan ke apa ke. Ayah tak dapat. Dia hanya tengok pada bukti sebelah perempuan, tak tengok bukti sebelah ayah. Tapi nanti ayah share kat social media ayah ni semua bukti macam mana ayah kena serang, apa yang berlaku pada ayah, ayah ke mana, apa yang mereka serang pada nyai awak, apa yang penjaga sementara awak serang yai awak. Bagi ayah itu adalah serangan urutan ancaman. Ada benda yang ayah tak buat. Contoh macam ayah pancit nak tuduh ayah. Kenapa? Ayah setahun pukul 10 ayah dah keluar rumah, 10.30 ayah dah pergi kerja. Ayah kerja lah macam Faik. Kalau tidak, bulan-bulan siapa nak hantar duit untuk awak? Tengok tadi pun tulis suruh hantar duit setiap bulan. Ayah hantar tau. Ayah pun tak tahu duit tu untuk apa. Birthday dia pun ayah hantar apa semua kan. Ayah, kau nak cerai kau punya pasal lah, tapi bukan cara baik lah kan. Kau pasak ke apa, kau tu nusyus. Kau lebih zalim daripada zalim.
engkau bukan manusia. Afiqah Farah binti Abdul Halim, engkau apa, janda meletup. Ini duda yang bakal mulakan cerita baru atas laporan-laporan dia. Aku harap Bukit Aman boleh tengok video ni, boleh tengoklah diorang ni. Allah punya kuasa. Allah selamatkan ayah. Allah selamatkan ayah. Ayah serah awak pada Allah Ta'ala Misyafaik. Nanti awak banyak umur, awak jumpa ayah. Ayah takkan ni hantar duit untuk awak sementara ni. Bukan ayah tak ni, tapi ayah tekilah dengan mahkamah sebab ayah tak dapat keadilan ni. Tapi tak apalah, mahkamah dah buat keputusan. Mungkin mahkamah baby. Ini cerita ayah untuk hari ni. Ayah tak buat benda yang bukan-bukan. Ayah pilih ubat. Bukan ayah tak pilih awak tau Misyafaik. Nanti ayah kena tangkap lagi. Ayah tak pecah masuk rumah siapa-siapa. Ayah tak jerut siapa-siapa. Ayah tak pukul siapa-siapa. Walaupun ayah ada kunci kan, ayah boleh masuk bila-bila, tapi 466 hari ayah tak masuk. Ayah lalu depan pagar awak. Lalu nanti ayah pergi kerja pada polis IPD Keluang yang terkait dengan ni ayah Misyafaik ni. Dan kerana Mahkamah Syariah Keluang, pejabat agama yang ayah minta buat laporan, minta tolong banyak kali apa semua. Ni ayah Misyafaik, nama saya Arif Amali bin Rozali. Saya sampai tak sihat disebabkan mereka. Tak ada satu siasatan, dakwaan ataupun pertuduhan pengadilan atas mereka. Jadi dia janda meletup. Janda meletup. Baik, kesihatan saya siapa nak tampung, kecederaan saya siapa nak tampung, apa yang berlaku pada saya. Mereka bebas ke mana saja, mereka boleh serang siapa saja, tulis, ancam, ugut macam-macam. Untuk pengetahuan, semua-semua jabatan ataupun pihak-pihak kerani ke apa ke yang terkait dengan ayah ni, yang pernah tengok muka saya, Arif Amali bin Rozali, saya setahun lebih bekerja di sepadan Keluang bawah satu jabatan yang saya baru lepas kena gantung kerja sebab ditahan disebabkan Atirah Filzah ni, benda yang tidak betul pun, bukan pada dia pun. Tapi ayah dipaksa dengan salah. Kalau tidak ayah penjara lah, luncur lah kan. Mana cek 7,000 baby. Ayah yang tak sihat ni, kalau ada 7,000 ayah dah bayar peguam dah. Dengan nak pergi hospital lagi, apa semua. Nak apa injection, lepas tu nak uruskan ayah bergerak apa semua. Ayah kerja, duit awak lagi, hari-hari mainan awak. Ayah pun tak tahu awak hidup ke mati. Anyway, 1 jam dah. Bye, Assalamualaikum, love you. Nanti awak tengok kat Facebook ayah tau, dekat TikTok. Ayah mula send. Ayah nak buat video pendek tapi ayah bercakap ini semua kerja Allah. Ayah kena belapang dada. Jadi dah selesai tanpa pengetahuan ayah. Okay, dah bercerai. Akam yang lafazkan, bukan ayah yang lafazkan. Ayah tak ada lafazkan. Ayah harap ayah kumpul duit sikit, ayah pergi Bukit Aman untuk IPD jalan kerja. Urusan saya dengan isteri saya dah selesai kat Mahkamah Syariah apa semua. Jadi laporan-laporan saya tolonglah jalankan. Tolonglah jalankan siasat dan adil mereka. Sampai bila saya nak tergantung pada ubat? Baby, best. Assalamualaikum, love you. Ayah hidup lagi tau. Ayah hidup lagi. Ni ayah awak, ayah kandung awak, ayah biologi awak kan. Dia tuntut apa pun bagi lantak dia. Nanti kalau ayah nak hantar pun ayah buang kat rumah dia. Sebelum ni ayah nak kemas sikit-sikit. Tu yang ayah campak baju. Kalau ayah berhenti ayah kena tangkap. Boleh-boleh ni bukan peduli apa pun. Kan? Nanti kata ayah tak betul, kata ayah tak betul. Tak tahu dia cuba kuatkan nak buat benda lah tu. Nak cuba tengok anak dia. Lalu kerana ayah tak dapat jumpa anak dia 466 hari dah macam Faik. Ini ayah awak lah. Ayah pun tak tahu awak hidup ke mati kan. Yang
ayah tahu awak seronok beraya kan, awak seronok ke sana sini apa semua kan. Ayah dah 3 kali raya Islam, 2 kali raya India, 2 kali raya Cina, 2 kali birthday bekas janda ayah, 2 kali birthday awak Amsyar Faik. Ayah hantar basikal kan. Awak main basikal kan, kan cerita apa buku yang ayah hantar tu apa, cerita sedih seorang bapa. Ayah pun tak apa ingat cerita kesedihan seorang macam tu lah. Saya harap Allah sesuai dengan ayah. Ayah tak buat yang bukan sebab ayah pilih ubat. Ayah bukan tak pilih awak. Macam ayah cakap tadi, ayah pilih ayah tetap hantar cuma untuk beberapa ketika ni ayah tak hantar keperluan awak. Ayah ingat ayah stopkan dulu. Tengok macam mana Amsyar Faik. Sebab sebulan ni ayah tak tahu pun dah selesai, dah bercerai kan, dah dilafazkan. Ayah tak tahu langsung.